Ugutan terbaru daripada Salim Abdul Rahman ni, saya nak bagi korang dengar lah. Sebab dia ada berlibat ugutan yang mana berkaitan dengan ganja. Dia koyak 7:30 pagi dia dah buat video dah. 7:30 pagi. Akan terlihat dari tindakannya, kebijaksanaan dirinya akan terdengar dari kata-katanya. Senyum yang menghiasi wajahnya menjadi cerminan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Dia selalu memberikan bantuan tanpa berharap balasan, hanya menginginkan kebahagiaan orang lain. Dalam diamnya tersimpan sejuta makna dan kebijaksanaan yang bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya. Setiap kata yang terucap dari bibirnya adalah nasihat yang membawa ketenangan dan inspirasi. Orang yang tulus hatinya selalu membawa cahaya dalam setiap langkahnya, menerangi kegelapan hati orang lain. Kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamba beruntung Papa Bomo. Hamba beruntunglah duduk bumi Allah di Malaysia ni, walaupun hang orang Israel. Laknatullah Jonis. Kerana kerajaan ini tidak zalim, kerajaan ini tidak ikut hukum, ikut suka. Faham? Perdana Menteri yang bukan zalim, dia boleh gunakan kuasa veto dia. Faham? Tetapi dia ada perkemanusiaan. Saya tanya pendapat siapa Perdana Menteri ada anak kecil, anak dia pun istimewa. Astaghfirullahaladzim. Bila jawapan dia macam tu, aku rasa tahu tak, manusia yang betul-betul perkemanusiaan. Tapi hang binatang, hang anjing, hang aku kalau tidak, aku sabar. Aku sumpah Papa Bomo, aku cakap kang, tengok muka aku, tengok betul-betul. Aku nak jumpa Allah, tapi aku mahu mati tangan aku. Faham? Selagi yang tak bertaubat, tak ada orang yang boleh bercakap macam ni. Aku bersumpah lah, aku bukan main-main dajal. Cukup aku dah duduk dalam dunia ni. Cukup aku dah tengok manusia macam Israel. Tidak ada tindakan yang keras. Kenapa? Kerajaan yang bukan zalim. Maki polis pelacur jalang, hang hebat. Hang hina raja, hang hina SPRM, Azam Baki, hang hina IGP. Apa dia? Pelacur. Selagi aku hidup, dan aku akan jaga kalimah Allah dekat polis, lambang di topi dia lah. Faham? Islam tak pernah mengajak macam ni. Tapi aku jadi jahat, aku jadi kurang ajak, dan aku sanggup mati kerana hang zalim, hang Fir'aun, hang Yahudi, hang Israel. Pagi petang malam hang bangun, hang maki Perdana Menteri yang membawa kemajuan, harmoni, bersih, dunia takut, ekonomi baik, jaga rakyat. Tapi hang anak haram betul hang. Aku tak lepas hang. Hang lari pada mahkamah kemarin. Banjir, hang penipu besar, hang penakut, hang nak masuk dalam. Tapi aku akan buat hang masuk dalam. Apa hang kata? Orang nak sumbat ganja ke hang, nak baling ganja. Tidak ada orang hang takut dalam bayangan hang sendiri. Hang cuma buat petak bulik, apa putak belik, hanya hang mau simpati pada rakyat. Kononnya hang betul ingat rakyat 32 juta yang ada kat hang, hanya tak sampai 1000 orang yang sokong hang pengkhianat seperti laknatullah ini. Kesian tengok Kak Tun, dia percaya hang nak jatuhkan kerajaan ni. Sebab sampai nama Tun hancur, semua pembangkang yang hampir semua hancur, kawasan mana yang masuk semua hancur. Dan juga di Sabah, kerana hang sebut roti itu akan hancur juga. Roti gini ni, anak-anak Sabah ingat apa? Maruah daripada ingat maruah daripada apa? Hang boleh hina orang macam tu, anjing. Hang jahat apa? Sabah pun takut nak masuk, baru siang ni. Hai Allah, nasib baiklah ada anak makan aku, kakak-kakak aku tidak aku jerit satu airport ni. Bukan jerit, memang aku nak kill yang bagi habis. Orang macam kalau tak bertobat, biar aku pergi tali gantung. Aku bercakap, kalau rasa nak tangkap, aku tangkap. Aku tak lepas yang hang hina Perdana Menteri, hang hina Raja dan hang hina PDRM. Malu aku rakyat Malaysia kalau diam. Faham? Zalimah. Ingat tadi dia kata apa?
Last tu dengar dia kata apa? Tapi kerana Kebaikannya akan ya Allah, nasib baiklah ada anak makan kakak-kakak aku. Tidak aku jerit satu ekor ni. Bukan jerit, memang aku nak kill yang bagi Kata apa? orang macam kalau tak bertobat, biar aku pitali kalau tak bertobat, biar ya Allah, nasib baiklah ada anak makan kakak-kakak aku. Tidak aku jerit satu ekor ni. Bukan jerit, memang aku nak kill yang bagi habis. Orang macam kalau tak bertobat, biar aku pitali gantung. Aku Nak kill sir. Salim Abdul Rahman. Kalau kau rasa kau nak kill, kau nak buat, kau try lah. Cuma setakat ni belum ada apa-apa tindakan daripada pihak polis. Walaupun dah urut ni, kill. Dia kata kill. Tak apalah, kita tunggu je lah.